Hey guys, welcome to Abia Channels. Today we want to open unboxing softboard light. So kita tengok kat sini, kita start buka lah. Aku tak buka lagi ni. So memang aku tunggu untuk unboxing, buat setup. So kita start dulu kat sini Aduh. So unboxing dulu sini. Pisau tak ada tu. Alah, pisau pakai gunting je lah. So aku ada lama masa dalam PKP tu aku pakai, tapi waktu sekarang dah ada yang moden, ada pakai LED. Dah pakai LED sekarang aku beli yang LED lah. So aku santai aku dah beli ni, cuma tak ada masa nak unboxing. So aku perlulah benda ni. Aku pakai sekarang ni pun yang aku punya supply tu pun pakai lama punya. So tantang banyak kat belakang kita ni. Okey. Harga dia pun okey. Biasa dah banyak Shopee kan. Shopee kat TikTok murah. So yang pertama sekali Photo LED light. Photo LED light, kita tengok gambar dia. Meow meow meow. Cantik. Tengok. Buka ini dulu Mana repair dia. Okey, pertama. Ini dia punya, ada remote bhai. Ada remote bhai. Bateri pun per. So, aku buka dulu remote dia. Sikitlah nanti aku kena pasang. Tunjukkan ini remote. Satu barang. Kedua dia punya charger lah. Charger semua siap. Termasuk bateri. So ini satu portion, ini dia punya masuk light. So senanglah kalau konten nanti. Biasanya aku pakai lampu lain. Lemak bapak abai. Studio light 1000 BI. BI tu bahasa Inggeris, BI. So macam ni rupa dia baik tu ni dia pakai LED baik. Dia pakai LED. So nanti kita try lah So satu barang dah siap, kita settle. Seterusnya ini keluar. Yang kedua, aku buat tahu barang dia guna biasanya. Ini dia tiang lah, as usual. Tiang dia, tiang dia. Dia ni lah stand, support dia. So quite firm juga. Okey, ni boleh So kita buka lah. So dia punya function sama macam biasa. Letak kat sini, kita ketatkan. Kalau barang yang kedua. Okey, simpan bawah. Yang kedua tak bawah. Kat sini lah. Dan seterusnya, yang terakhir dia punya, rasa dia punya payung lah, dia punya cover. So kalau kau tengok dalam ni so kau zoom, dalam ni ada penyangkut dia. Kalau kata dalam ni ada penyangkut dia, ada penyangkut tak dalam ni, ada penyangkut dia. Dalam ni ada penyangkut ujung ni. Kalau kau perhati ada penyangkut dalam ni, penyangkut ni pegang dia. So kalau kau buka, jom cuba aku tunjuk tengah ni, tolak lubang ni. So okey apa yang kau perlu buat, kau cuba perlu tekankan benda ni, sampai kat dalam tu. Tangan kau selupkan dalam ni, pastikan dia sampai lah. Selupkan dia sampai dia ada penyangkut tu. Penyangkut dia akan jadi macam ni. Tara. Kau nampak tak penyangkut tu? Penyangkut tu ujung tu, dia ada penyangkut ujung ni. So dia jadi macam ni. So akan jadi bulat macam ni lah. Nampak tak? Bulat macam ni. So kau adjust lah ni. Ini dia punya balut dia. Lepas ni aku kajang korang cara nak masukkan benda ni pun aku pergi kata juga tu. Okey lah, boleh lah. So first of all, aku dah pasangkan dia ni. Sekejap lagi aku pasang sekejap lagi So first of all, dia ada bateri boleh pakai dalam ni. Cuma sekarang ni untuk buat demo, aku tunjukkan ini lah. So dia macam ni. So kau tengok dalam dia ada selak ni 3. So kau pastikan dia masuk antara dua ni. So selak ni. So kau masukkan dia macam ni pastikan dia ni ngam. Kau pusing aku tegakkan ni. Tak boleh, dia kena press macam ni. Kita pegang lah macam ni. Tepat. Kalau buka dia macam ni, dia keluar. Ini pusing. So dah siap. Ini dah rupa dia. Macam cendawan kan. Cendawan, nampak tak? So seterusnya, plug yang dikasih tadi kau cocokkan di sini, dan aku letakkan wajah dia. Aku kat sebentar. So on. So terang tak? Kau compare terang kan? So kat sini dia boleh adjust lah. Ini 100. Tengok terang kan dia punya, kau tengok slow. So dia bacaan dia. So dia boleh kurang, dia boleh jadi kuning, semakin kecil lah. So bergantung pada cahaya yang kau nak, dia akan jadi kecil. So semakin kecil, dia akan jadi beam lah. Kalau nak tidur boleh lampu tidur. Apa sini? See? Ini keadaan dia.
Ingat tengok. Kau nak beli jangan lupa aku punya beg kuning kat bawah tu. Kau just aku pun tak mahal sangat lah, jam tak sampai 200 kot durang. Kau tengok lah, aku lupa dah. So ini aku punya ni gantikan yang akan datang. So jangan lupa subscribe, like and share our channel. Swipe out.